spot berbuka and sahur yang paling murah dekat dalam JB. Dengan harga RM10 je, korang boleh melantak sepuasnya untuk waktu berbuka dan juga sahur. Menu yang paling dinanti-nantikan diorang punya nasi ayam nonis. Dengan nasi yang dimasak sempurna, ada rasa rempah, dipadankan pula dengan ayam goreng berempah, sambal istimewa. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Tapi kalau korang nak makan nasi putih, diorang ada pelbagai jenis pilihan lauk di bawah satu kemah ni. Semuanya tu korang boleh refill unlimited. Cuma menu dia tu akan berubah mengikut masa dan juga kesempatan. Macam kita orang datang ni, diorang ada ikan masak kicap, asam pedas ayam, daging masak kicap, sop ayam dan juga sayur. Tapi korang jangan expect korang akan dapat sama macam kita orang tau. Diorang tu akan berubah-ubah nanti. Tak cukup dengan tu, korang boleh tambah menu-menu lain dekat kemah-kemah ni. Yang ni harga lain. Korang cari je The Nonis Corner. Diorang ni berada betul-betul dekat Poliklinik Penawar, Taman Rinting. Diorang buka dari pukul 6 petang hingga 5 pagi.